Saidina Umar Al-Khattab pernah mengungkapkan bahawa barang siapa yang menggenggam nasib sesuatu bangsa, maka genggamlah pemudanya. Begitu juga dengan kata-kata Soekarno. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Kata-kata ini sesuai dengan slogan Pemuda Harapan Bangsa, Pemudi Tiang Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya ajukan buat Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru yang dihormati serta rakan-rakan yang saya kasihi. Hadirin yang dihormati sekalian, tak kenal maka tak cinta, tak bertegur maka rengganglah rasa. Demikian signifikannya sebuah salam dalam kehidupan manusia. Selaras dengan tema pidato saya pada hari ini, sebarkan salam, kita kawan. Sebelum saya melontarkan hujah yang bernas, izinkan saya mendefinisikan tema pidato ini kepada 3 frasa utama. Sebarkan bermaksud menyampaikan atau mengembangkan sesuatu kepada khalayak. Salam ialah ucapan yang membawa doa kesejahteraan. Kita kawan pula membawa maksud hubungan persahabatan yang erat tanpa mengira agama, kaum dan latar belakang. Secara holistiknya, tema ini mengajak masyarakat membudayakan amalan memberi salam sebagai medium memperkukuh persahabatan dan perpaduan demi mewujudkan masyarakat yang harmoni serta mampan, sejajar dengan tonggak madani iaitu kemampanan. Hadirin yang budiman, indikator idea saya yang pertama berada di bawah lembayung kata salam menyuburkan masyarakat yang berilmu dan berpandangan jauh. Hari ini kita dapat melihat bahawa ilmu pengetahuan merupakan faktor perdana dalam menjana kecemerlangan sesebuah bangsa. Namun, ilmu tanpa komunikasi dan hubungan yang baik umpama pohon yang tidak berbuah. Budaya salam merupakan langkah pertama dalam membina jaringan persahabatan yang sihat. Apabila kita memberi salam, kita membuka ruang perkongsian dan penyebaran pengetahuan. Persekitaran sekolah yang dipenuhi dengan budaya salam akan melahirkan murid yang mesra dan sentiasa dahagakan ilmu. Buktinya, seorang pelajar Malaysia iaitu Nur Iman Ahmad Fauzi berjaya menduduki tangga pertama di Malaysia, manakala tangga ketiga di peringkat antarabangsa dalam peperiksaan ACCA. Dan tahun ini, seorang lagi pelajar Malaysia, Julia Kistina Abuzar, berjaya menduduki tangga pertama di Malaysia, manakala tangga kedua di peringkat dunia. Kejayaan seperti ini lahir dalam ekosistem pendidikan yang sihat dan harmoni. Hubungan yang baik antara guru dan murid, antara rakan dengan rakan, menjadi pemangkin kecemerlangan yang berterusan. Justru, budaya salam yang menghubungkan manusia dengan manusia merupakan asas kepada kemampanan ilmu dan pendidikan dalam sesebuah masyarakat. Hadirin yang dihormati, indikator idea saya yang kedua ialah salam melahirkan masyarakat yang berakhlak dan berjiwa luhur. Kemampanan sosial hanya dapat diwujudkan apabila masyarakat memiliki akhlak yang luhur dan nilai kemanusiaan yang tinggi. Tidak dapat dinafikan bahawa ramai remaja hari ini terjebak dalam pelbagai gejala sosial kerana kurangnya penghayatan nilai murni dalam kehidupan. Menyedari hakikat ini, pelbagai program kerohanian dilaksanakan bagi memperkukuh jati diri generasi muda. Namun, segala usaha tersebut perlu bermula dengan asas yang mudah tetapi besar nilainya, iaitu budaya memberi salam. Salam mengajar kita menghormati orang lain, merendah diri dan menyebarkan kasih sayang. Rasulullah sendiri menjadikan salam sebagai amalan utama dalam mempereratkan ukhuwah sesama manusia. Maka jelaslah bahawa amalan memberi salam mampu membentuk generasi yang beradab dan berakhlak mulia dan saling menghargai antara satu sama lain. Inilah asas kepada kemampanan sosial, iaitu masyarakat yang terus hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Hadirin yang dimuliakan, indikator idea saya yang ketiga ialah salam memperkukuh kekuatan fizikal dan mental masyarakat. Kemampanan insan menuntut keseimbangan antara kekuatan fizikal dan mental masyarakat.
Pada era globalisasi yang penuh kompetisi ini, generasi madani bukan sahaja perlu cemerlang dari segi akademik, malah perlu mempunyai keseimbangan fizikal dan mental. Namun persoalannya, apakah kaitan salam dengan kekuatan fizikal dan mental? Jawapannya mudah. Individu yang hidup dalam persekitaran yang mesra dan harmoni akan memiliki emosi yang lebih stabil serta kesihatan mental yang lebih baik. Sapaan, senyuman dan salam yang diterima setiap hari mampu memberikan rasa dihargai dan disayangi. Kita dapat melihat bagaimana atlet negara seperti Muhammad Azim Fahmi berjaya menempan nama di pentas antarabangsa hasil sokongan padu keluarga, jurulatih serta masyarakat sekeliling. Sokongan inilah yang membina kekuatan mental dan semangat juang yang tinggi. Budaya salam yang diamalkan dalam masyarakat akan mewujudkan suasana yang positif, mengurangkan konflik serta memperkukuh hubungan sosial. Natijahnya, lahirnya masyarakat yang sihat, fizikalnya, kuat mentalnya dan teguh perpaduannya. Inilah yang dimaksudkan dengan kemampanan insan, iaitu pembangunan manusia yang seimbang dan berterusan. Hadirin yang dihormati sekalian, suka saya ingatkan sebagai kita rakyat Malaysia pada hari ini, impian kita adalah untuk menjelmakan generasi madani yang cemerlang, bukan generasi yang kecundang. Jangan biar ayam direban di sambar helang, jangan biar padi di tangan menjadi ladang. Ayuh kita sama-sama menjanai dan mencanai minda memajukan negara ke persada dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.